tu, kami dari kumpulan Bright Fingers akan menerangkan sedikit banyak tentang produk yang kami buat. Jadi produk yang kami buat ni diberi nama Vision Assist Stick. Seperti yang dapat lihat, tongkat membantu penglihatan. Jadi bagi produk ni kami menggunakan bot Reka Beat. Jadi komponen yang ada dekat sini yang kami guna, dekat depan ni ada sensor ultrasonic. Jadi sensor ni untuk pemisahan jarak. Lepas tu sini ada bateri hotel untuk beri tenaga kepada bot Reka Beat ni. Lepas tu kat sini ada motor servo. Jadi motor servo ni untuk menggalakkan ni lah. Terusnya ni komponen dia ni ada wire untuk kami buat sambungan antara sensor dengan Reka Beat. Seterusnya kita teruskan kepada sahabat saya iaitu aluminium. Jadi yang saya dapat senangkan dengan alat ni adalah alat ni dia tujuannya adalah untuk mengesan objek yang ada dekat depan. Sebagai contoh, bila kita mesti ada orang buta, orang tuli, untuk orang tuli dia akan bantu dari segi benda ni. Benda ni akan, bila dia mengesan objek, dia akan ketukkan dengan mak. Lepas tu macam orang yang tuli kan, dia tak boleh dengar tapi dia boleh rasa. Jadi dia tak boleh dengar tapi dia boleh rasa. Jadi dia akan aware lah, dia akan alert terhadap benda tu. Lepas tu kalau untuk orang buta pula, dia akan ada sensor. Sensor ni akan berbunyi bila objek tu berada dekat dengan kita, berada dekat dengan orang yang buta tu. Jadi dengan menggunakan dia punya pendengaran, dia boleh mengetahui bahawa ada objek dekat depan tu. Saya teruskan dengan sahabat saya. Sebenarnya masuk kepada cara nak buat coding untuk kami punya produk lah. So untuk software yang kami gunakan MathCode, dan MathCode ni kita boleh akses melalui Google, tak perlu download, dan ini juga sesuai dan mudah untuk digunakan kepada murid-murid darjah 1 hingga 6, dan penggunaan MathCode ni juga mudah, tak perlu berbayar. Jadi kita boleh lihat di sini. Okay. Ini adalah contoh coding untuk kami punya produk. Okay, dapat ya? Sebenarnya saya teruskan kepada Jannah cara penggunaan produk ini. Cara penggunaan seperti tadi ada sensor ultrasonic. Jadinya sensor ini akan mengesan objek yang berada bila seorang tu berjalan. Bila ada jarak dari 40 cm, motor servo ni akan bergerak dan memberi peringatan kepada orang tersebut bahawa ada objek yang menghalangi perjalanan. Bila ni kalau pada jarak yang tak mencapai sedikit jauh, jadi LED saya akan menyala seperti ini, dan motor servo dia akan berada pada keadaan normal yang saya siapkan tadi. Jadi apabila kita rapatkan tangan, jadi LED saya akan menunjukkan tanda awas, iaitu tanda amaran. Jadi baiklah, sampai di sini saja projek saya pada kali ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Kumpulan Bright Fingers telah berjaya meneroka penggunaan MicroBit dan menggunakan coding pengacaraan menggunakan MathCode. Jadi saya rasa bangga lah bila mereka telah pun berjaya menghasilkan produk Vision Assist Stick. Jadi mereka telah pun mengaplikasikan pembelajaran dalam kelas dan menghasilkan projek yang saya rasa amat berguna untuk masyarakat di masa depan. Dan menggunakan projek Vision ini, mereka sebagai guru, bakal guru boleh mengajar pelajar murid-murid sekolah rendah dengan lebih mudah apabila dapat melihat bahan mawjud. So ada komponen-komponen kat sini dan mereka bentuk pengacaraan menggunakan MathCode, dan mereka boleh mengajar pelajar-pelajar dari segi
penyelenggaraan ini menggunakan learning by ear. Okey, saya ucapkan tahniah dan saya akan bangga dengan pencapaian dan penghasilan produk. Terima kasih. Inovasi Science Thinkers. Terbaik.